This call is now being recorded. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, awak tak boleh cakap sebab apa Ustaz dah mute kan? Okey, tak ada masalah. Okey, Ustaz akan unmute balik. Awak boleh on mic. Tapi dalam masa yang sama Ustaz mohon kalau awak tak nak bercakap, awak off mic. Okey, Ustaz dah benarkan awak untuk komen ataupun awak boleh on mic, tak ada masalah. Cuma bila awak tak nak bercakap, Ustaz mohon awak off mic. Okey? Boleh, tak ada masalah, awak boleh on mic. Tapi kalau dah bising, Ustaz akan tutup balik untuk Ustaz akan kawal untuk apa? Untuk tidak mengganggu kelancaran webinar kita pada hari ini. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk makluman kamu, ini adalah webinar percuma UPKK, okey, untuk semua subjek, okey, 8 suku hingga 8.15 hingga 9 malam sepatutnya. Tapi kita tengoklah, okey, berapa lama yang Ustaz boleh boleh habiskan untuk webinar percuma UPKK. Untuk yang pertama adalah ulang kaji subjek. Untuk hari ini kita akan ulang kaji subjek. Okey, yang lain dia bukan hari ini untuk ulang kaji subjek dan esok untuk kita buat latihan soalan-soalan sebenar UPKK. Okey, dia ada dua. Okey, hari ini adalah ulang kaji untuk awak dah belajar kesemuanya dan esok adalah kita guna buku soalan, bukan soalan biasa-biasa UPKK 2025. Okey, Ustaz nak mohon kamu dah bersedia anak-anak? Okey, komen bersedia. Siapa yang dah bersedia? Dan Ustaz mohon kamu datang daripada komen awak daripada sekolah mana. Okey? Okey, komen dekat ruangan chat. Awak sekolah daripada sekolah mana? Dan awak pernah tengok ni adalah seminar. Okey, ni adalah seminar yang awak kena tahulah. Okey, ni adalah seminar yang akan diadakan, iaitu seminar Akidah Sirah. Okey, siapa yang berminat Akidah Sirah Adab Bahasa Arab UPKK, pecutan terakhir sebelum peperiksaan. Okey, sebenar UPKK. Okey, ini adalah terhad kepada berapa orang? Ustaz hadkan kepada 50 orang. Okey, untuk bersemuka. Okey, tiada had untuk 150 orang untuk sesiapa sahaja yang nak online. Okey, ramai. Okey, so ini adalah seminar akidah. Okay, ada juga nanti kita akan adakan seminar pecutan dan ini adalah tarikh-tarikh bengkel yang mungkin awak tahu. Okey, ini adalah salah satu, nanti saya akan maklumkan pada hujung seminar kita pada hari ini. Okey. So yang pertama adalah kita pergi satu persatu, ialah program teknik menjawab. Okey, yang pertama adalah ada yang siapa yang dah berseminar dengan Ustaz. Tapi yang ini Ustaz akan detailkan, itu adalah okey, ini adalah program teknik menjawab UPKK, okey, pada 15 hingga 16 Oktober pada tahun 2025. Tempat di mana? Okey, 8 hingga 8 suku hingga 9 malam. Tempat dia dekat Hi-Fikir Center. Okey, dekat Google Meet. Okey. Seterusnya kalau awak tengok, Ustaz perkenalkan diri Ustaz, okey. Okey, ada yang daripada sekolah rendah agama. Sekolah rendah agama apa? Okey. Ustaz dah baca tadi. Okey, ramai yang memberi komen. Okey, biodata Ustaz adalah Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Okey. Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Ustaz adalah Ustaz Muhammad Hilmi bin Zahari. Ustaz lulusan Fiqh dan Usul Fiqh di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dekat mana? UIA Gombak. Okey. Dan kalau awak tengok, Ustaz merupakan penulis buku ni. Siapa yang dah ada buku ni? Buku ni dah ada, betul? Ini adalah nota fikir-fikir UPKK yang Ustaz gunakan untuk kamu, untuk memudahkan kamu. Kalau buku nota lain, dia lain. Buku nota ni dia memang betul-betul ringkas. Ustaz buat, Ustaz susun ikut untuk memudahkan kamu untuk membaca. Contoh yang dalam buku yang terdekat ni adalah buku ini. Okey, buku mana Ustaz? Buku
buku ini. Kalau awak nampak buku ini, ini adalah buku yang pernah awak kejap. Okey, ini adalah buku, yang memudahkan kamu untuk membaca. Sebab apa? Ini buku, ini nota dan dekat bawah ni ada apa? Ada tulisan Rumi. Awak baca tulisan Jawi, dalam masa yang sama awak boleh tengok tulisan Rumi. Dalam masa yang sama juga ada Ustaz letakkan soalan-soalan sebenar UPKK. Okey. Untuk sekarang ni adalah promosi. Okey, siapa sahaja yang apa? Siapa sahaja yang beli buku ni. Okey, siapa sahaja yang beli buku ni. Okey, buku ini. Okey, harga dia adalah, asal dia adalah RM60. Tapi sekarang harga promosi untuk sesiapa sahaja yang nak beli adalah RM berapa? RM45. Okey, ni siapa sahaja yang berminat untuk beli. Berapa ringgit Ustaz? Ini adalah RM45. So siapa yang berminat boleh kontak nanti Ustaz maklumkan buku ni siapa yang dah beli, tak ada masalah lah. Okey, Ustaz juga penulis buku yang ini, bukan soalan biasa UPKK. Ada juga yang dah ada, betul. Okey, yang ini buku soalan, bukan soalan biasa-biasa UPKK. Ada 4 set soalan. Okey, Ustaz buat ikut format peperiksaan sebenar UPKK, format terbaru. Okey, esok ni kita akan guna buku ni. Okey, untuk sedikit, Ustaz tak akan ajar kesemuanya. Untuk sedikit guna buku ni, kita belajar teknik menjawab soalan soalan-soalan sebenar UPKK, ujian penilaian kelas KAFA. Ikut format, kalau awak tengok set kertas soalan UPKK terkini, okay, Ustaz buat untuk memudahkan kamu mengikut format terbaru soalan UPKK dan juga ejaan baru dan silibus baru. Okey, ini Ustaz sepenuhnya Ustaz tulis, bukan soalan biasa-biasa UPKK. Ini adalah buku Ustaz lah. 2 buku Ustaz, dan Ustaz juga nanti kalau tahun depan siapa yang ada yang ambil PSRA, ini adalah buku nota pecut PSRA untuk 2025 dan 2026. Okey, buku ni memang betul-betul ringkas. Awak boleh scan QR code, awak tengok kat sini. Scan QR code, ada lagu pembelajaran yang disediakan. Sama juga buku ni pun ada scan QR code. Okey, awak tengok kat sini ada lirik lagu pembelajaran, awak scan QR code, nanti dia akan keluar lagu. Okey, ini adalah 3 buku yang Ustaz dah buat untuk kamu. Dan Ustaz dah berkeluarga, ini adalah family Ustaz. Okey, ini adalah keluarga Ustaz, keluarga kecil Ustaz. Ustaz ada Ustaz dah berkahwin dan mempunyai 2 orang 2 orang anak. Okey, so yang pertama kita pergi kepada subjek akidah. Ini siapa yang dah pernah seminar dengan Ustaz akan gerak gempur. Macam seminar tu dia masa terhad. Tapi kalau awak datang ke bengkel ataupun seminar Ustaz pada 25 hari bulan nanti, 26 hari bulan nanti, Ustaz akan buat untuk bila bengkel tu, bengkel dia adalah pada 25 hari bulan 10 2025. Ini adalah untuk memudahkan kamu untuk membaca. Okey, siapa yang rasa dia nak sangat, Ustaz akan bengkelkan, Ustaz akan buat seminar untuk kamu, untuk mudahkan kamu untuk membaca. Contoh akidah dekat sini, Ustaz dah mudahkan kamu. Contoh yang ini adalah pengetahuan am. Pengetahuan am ni biasalah. Lekapkan pengertian syahadah. Kat sini lekapkan pengertian syahadah bagi apa? Bagi pengertian di bawah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa? Okey, apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Dia buat kosong dekat sini. Awak kena isi. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ustaz, kalau saya cakap pesuruh Allah pun tak ada masalah. Sama. Dan ni adalah soalan pengetahuan am. Contoh kat sini Ustaz dah mudahkan kamu, macam dalam buku tu pun Ustaz dah mudahkan kamu. Ustaz buat lawan terus.
Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau awak tengok kat sini, okey, dia lawankan terus. Mukhalafatuhu lil hawadis, lawan dia apa Ustaz? Mumasilatuhu lil hawadis. Ustaz letakkan dalil kata kunci mudah dan Ustaz buat sekali dengan akui, bantu dengan harap. Okey, siapa yang ada, nanti siapa yang datang ke bengkel Ustaz, dia akan dapat apa? Terpulang. Sebab ini ada rakaman. Awak tak payah salin lagi. Awak dengar dulu. Nanti salin, nanti awak tengok balik rakaman. Nanti awak boleh tengok balik dekat YouTube. Nanti jangan lupa dekat YouTube tu okay, subscribe lah sekali. Subscribe, komen dekat mana? Dekat ruangan apa? Ruangan chat dekat bawah tu. Okay, so awak boleh buat. Okay, nanti dekat YouTube nanti Ustaz akan bagi link, awak boleh tengok balik. Okay, awak boleh tengok balik dekat YouTube. Macam yang ini, siapa yang datang ke bengkel Ustaz ataupun seminar Ustaz nanti, awak akan dapat nota ni untuk memudahkan kamu. Contoh, mukhalafatul lil hawadis. Lawan dia apa? Mumasilatuhu lil hawadis. Lepas tu untuk apa? Apa dalil dia Ustaz? Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lepas tu ada Ustaz buat kata kunci untuk kamu mudah ingat. Contoh dekat sini, apa dia Ustaz? Akui, bantu, harap. Apakah kesan beriman kepada Allah tak sama dengan kita? Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah bersifat tak sama dengan kita. Apa dia? Akui kehebatan Allah. Okey, bantu antara satu sama lain. Lagi Ustaz, yang ketiga, mengharapkan pertolongan Allah sahaja. Itu adalah nota ringkas untuk kamu mudah ingat. Contoh kat sini pun Ustaz dah buat apa kata kunci untuk Nabi, nama Nabi dan nama kitab. Yang ini juga Ustaz dah letakkan apa dia? Yang Ustaz dah letakkan lakbo, ramti. Okay, dia tak susah kalau awak boleh ingat teknik. Okay, tadi ada yang tanya, UPKK sebenarnya susah ke Ustaz? Dia tak susah. Tapi kalau awak ingat teknik, Ustaz ada banyak teknik untuk memudahkan kamu. Contoh, qada terbahagi kepada berapa? Qada terbahagi kepada 2. Apa dia Ustaz? Mu'allaq dengan mubram. Okay, easy sangat. Okay, easy bagi yang baca buku. Siapa yang tak baca buku, dia rasa susah lah. Kita tak tahu soalan sebenar macam mana. Sebab apa? Soalan adalah satu Malaysia. So, awak kena tahu apa qada. Qada terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 2. Apa dia Ustaz? Qada, mu'allaq, qada, mubram. Macam mana kita nak bezakan Ustaz? Okey, awak kena ingat satu kata kunci, lakbo, ramti. So, kalau awak nampak kata kunci dia dekat situ, awak tengok lak dengan ram. Betul? Okey? Lak, bo, ram, ti. Lak tu apa Ustaz? Lak tu adalah mu'allaq. Okey? Lak tu apa Ustaz? Lak tu adalah mu'allaq. Nanti awak akan dapat yang ini. Okey, jangan lupa siapa yang join seminar Ustaz nanti, insya-Allah pada 26 hari bulan nanti dia akan dapat nota ni lah. Okey, contoh mu'allaq. Okey, mu'allaq tu apa Ustaz? Mu'allaq tu ambil daripada perkataan lak. Lak tu apa Ustaz? Dah dapat. Okey, dah dapat pun tak ada masalah. Okey, nanti dia akan siapa yang rasa berminat, okey, kita lagi sekali berseminar untuk apa? Untuk kita sama-sama ulang kaji balik apa yang awak dah belajar. Lak tu mu'allaq. Bo tu apa Ustaz? Bo tu adalah boleh. Boleh apa? Boleh berubah. Boleh berubah. Okey, boleh berubah. Contoh dia apa Ustaz? Rezeki kita ataupun kejayaan kita. Boleh berubah. Kalau awak rasa, Ustaz, kalau saya tak usaha Ustaz, kalau awak tak usaha, boleh berubah. Mengikut apa? Mengikut keadaan kamu. Boleh? Okey, ramti. Ram tu apa Ustaz? Ram tu adalah mubram. Mubram ambil daripada ram. Ti tu apa? Ti tu adalah tidak boleh berubah. Apa contoh tidak boleh berubah? Kematian. Okey, kalau awak nampak kat situ, Ustaz dah buat dekat sini untuk memudahkan kamu untuk membaca. Kalau contoh dekat sini, soalan ni banyak ni. Banyak, cuma Ustaz tak nak pergi ke semuanya. Yang penting adalah awak kena ingat. Ni adalah nanti awak akan belajar dekat seminar Ustaz nanti. Siapa yang berminat boleh datang ke seminar Ustaz. Okey. So, apa dia Ustaz? Okey, salah satu dia adalah dekat soalan
yang dekat sini. Okey, ram tu tadi muallaq, lak adalah lak, muallaq, bo tu adalah boleh berubah. Ustaz dapat kat sini lak dan dia juga apa dia? Dia adalah boleh berubah. Bo ni, bo adalah boleh berubah, lak dengan boleh berubah, ram, mubram tidak boleh berubah. So itu adalah perkara yang tidak boleh berubah. Boleh? So kalau awak tengok kat sini, okey, tulis bahagian qada dan contoh berdasarkan gambar. Dia bagi gambar yang macam ini. Kalau awak nampak dia bagi gambar Ustaz besar kan. Okey, kalau awak tengok, okey, ada orang yang tengah apa? Ada orang yang tengah apa? Okey, ada orang Islam yang memasukkan jenazah ke dalam kubur. Kalau soalan tanya, tulis bahagian qada dan contoh berdasarkan gambar di atas. Sekarang ni bahagian qada ada 2. La, bo, ram, ramti. Sekarang ni awak tengok la, ramti. Kenapa ram tidak boleh berubah? So awak kena tulis qada mubram. Okey, mubram. Sebab apa? Ti adalah tidak boleh berubah. Okey, kematian adalah tidak boleh berubah. So awak dah nampak kata kunci dekat situ. Bila apa yang awak kena ingat adalah dia nak apa dia? Bahagian qada. So awak dah nampak dekat situ dia nak apa? Bahagian qada. Okey, dalam seminar nanti atau dalam webinar nanti, awak boleh pilih sama ada awak nak datang seminar ataupun webinar online. Siapa yang rasa dia duduk jauh, dia boleh datang webinar. Okey, Ustaz buat macam ini untuk memudahkan kamu untuk membaca dan menghafal. Okey, ada juga yang sam'iyat. Okey, sam'iyat ni ada banyak lagu. Sam'iyat, lagi azab kubur, lagi mahsyar. So, hari ni Ustaz nak putarkan satu lagu sahaja yang tadi awak dah dengar tadi. Siapa yang masuk awal tadi? Siapa yang masuk awal tadi? Awak dah dengar, betul? Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, dengar. Okey, lagu apa? Lagu Bobo Boy. Saya Ustaz mohon awak off mic. Boleh nyanyi dekat rumah, tapi tolong dengar. Siapa yang dah dengar, ni adalah salah satu lagu dalam seminar akidah nanti, insya-Allah. Azab kubur siksaan yang sangat pedih kepada roh dan jasad yang gagal menjawab soalan mungkar dan nakir titian. Okey, titian sirat apa maksud? Sirat jambatan yang dibentang merentasi neraka untuk manusia menyeberangi ke syurga. Okey, alam barzah. Alam barzah, alam kubur yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Malaikat makhluk ciptaan Allah yang dijadikan daripada cahaya yang ada kedudukan dan tugas tertentu. Perkara sam'iyah. So awak dah nampak kat situ, itu adalah salah satu lagu yang awak kena tahulah. Okey, apa maksud azab kubur. Kat sini satu persatu yang awak kena tahu apa maksud azab kubur, apa maksud titian sirat, apa maksud alam barzah, apa maksud malaikat. So, apa yang awak kena ingat adalah awak kena ingat satu persatu maksud ini untuk memudahkan kamu untuk menjawab. Nanti Ustaz akan datangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan berkaitan yang awak nyanyi tadi. Contoh, tulis 3 perkara sam'iyat, tuliskan 2 contoh nikmat kubur, tulis 2 contoh azab kubur. So awak dah nampak dekat sini cara yang mudah untuk awak ingat. Okey? So macam kat sini Ustaz dah buat ada perkataan cekeda. Cekeda tu apa? Cegeda. Okey, ce tu adalah cemas, ge tu adalah gelisah, de tu adalah derita. Tu orang yang apa? Keadaan orang munafik. Okey, mufaas. Okey, so munafik, fasik dengan asik, keadaan dia adalah cemas, gelisah
dan derita. So awak dah nampak kata kunci yang mudah untuk awak ingat. Boleh? Boleh anak-anak? Okey. Boleh lagi setakat ni? Okey, seterusnya Ustaz tak nak pergi untuk yang ini ibadah pun nanti Ustaz akan ibadah dia tak susah sangat bagi Ustaz. Nanti dia ada soalan-soalan yang untuk mudah macam contoh soalan yang ini. Okey, Fatimah. Okey, mungkin soalan kebat. Fatimah menyapu sebahagian kepala. Ustaz akan datangkan dengan soalan-soalan kebat. Fatimah menyapu sebahagian kepala, kemudian membasuh muka ketika berwudu. Apa hukum dia Ustaz? Tidak sah. Kenapa? Kenapa sapu kepala dulu? Okey, kenapa sapu kepala dulu? Salah. Sepatutnya sapu, apa dia? Menyapu muka dulu, membasuh muka, lepas tu menyapu sebahagian kepala. Kenapa? Sebab alasan dia adalah tidak mengikut tertib. So awak kena tahu kata kunci yang memudahkan kamu untuk membaca dan mengingat. Boleh? Boleh anak-anak? Okey, seterusnya Ustaz ada datangkan juga untuk kamu memudahkan kamu. Soalan-soalan ni ada soalan-soalan akidah. Okey, so kita pergi kepada sirah. Okey, sirah ni ada kata kunci juga. Contoh kat sini, nasab sebelah bapa. Apa yang kita nak ingat Ustaz? Ku ama ha amu abmu. So payah nak ingat. Muhammad bin Abdullah. Payah. Muhammad bin Abdullah bin Amu ni apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Ma. Tu Abdul, Ma tu Manaf. Kusai. So Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusai. So awak kena ingat kata kunci bermula daripada moyang Nabi Muhammad. Ku amaha amu abmu. Ku amaha amu abmu. Ustaz datangkan untuk kamu mudah untuk menghafal. So kata kunci dekat sini Ustaz dah buat satu persatu untuk memudahkan kamu. Macam kat sini BUK hu ko ha waf. Awak tahu dah. BUK hu ko ha waf. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11. BUK hu ko ha waf. Okay. BUK hu ko ha waf. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11. Ini adalah kata kunci mudah ingat untuk kamu menghafal. Dalam ni juga, dalam sirah juga Ustaz datangkan lagu. Salah satu lagu dia adalah salah satu dia adalah lagu ini. Lagu apa? Lagu isi perjanjian, silap. Silap. Lagu isi perjanjian Hudaibiyah. So kalau awak nampak kat situ untuk memudahkan kamu menghafal. Contoh lagu apa? Lagu isi perjanjian Hudaibiyah. Lagu apa? Jomblo Happy. Bukankah lagu Jomblo Happy kepada lagu isi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, yang pertama kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab, tetapi tidak boleh membantu dalam peperangan yang yang kedua. Gencatan senjata selama 10 tahun antara dua orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan lari ke Madinah hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Orang Islam yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Ini adalah salah satu lagu yang awak kena tahu. Apa isi perjanjian Hudaibiyah. So dah nampak kat situ. Salah satu dia adalah teknik mudah untuk awak membaca. Macam soalan ni, macam mana saya nak hafal Ustaz? Nasab sebelah bapa, nasab sebelah ibu. So awak nampak kat sini. Tadi Ustaz cakap ku amaha amu abmu. Kusai Abdul Manaf, Hashim Abdul Muttalib, Abdullah Muhammad. So ikut susunan yang mudah. Boleh? Jelas?
Jelas anak-anak? Hai. Jelas? Jelas Jelas. Jelas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada subjek. Okey, Jawi ni Ustaz tinggalkan dulu. Sebab apa? Jawi ni Ustaz boleh bagi tahu, Ustaz akan bagi teknik mudah. Okey, teknik kaedah yang kita akan belajar nanti insya-Allah betapa segannya Cik Jam. Okey. Kalau awak nampak, Ustaz kalau huruf A dekat belakang, dan sebelum huruf A ni ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam. So apa dia? Betapa segannya Cik Jam. So ada huruf apa Ustaz? Ada huruf mim. Sebab apa? Belakang dia ada huruf mim. Sepatutnya ada huruf alif tapi disebabkan sebelum huruf A tu ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam. So bila ada huruf sebelum huruf A ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam, automatik potong A. So tak perlu tukarkan, sepatutnya eja purnama pa waw ra nun alif mim alif. So dipotong huruf A sebab apa? Sebelum huruf alif tu ada betapa segannya Cik Jam. Okey, mohon apa bagi tumpuan. Okey, sebab apa? Ini adalah ilmu. Bila awak bercakap, apa yang awak tak faham? Okey, memang tak faham. Sebab apa? Itu adalah teknik. Ustaz, macam mana saya nak eja purnama asal dia? Okey, macam mana? Okey. Asal awak nak eja purnama adalah macam mana? Asal dia awak kena tukar satu persatu sepatutnya. Sepatutnya awak tukarkan. P tukar kepada huruf pa, U tukar kepada huruf waw, R tukar kepada huruf ra, betul? N tukar kepada huruf nun, A tukar kepada huruf alif, M tukar kepada huruf mim. Okey, Ustaz sepatutnya ada huruf alif, mim, alif, betul? Tapi kita kena tengok huruf A dekat belakang. Okey, kalau tengok huruf A dekat belakang, sebelum huruf A ni ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam. So ada tak sebelum huruf A ni ada tak salah satu huruf betapa segannya Cik Jam? Ada anak-anak? Ada ni huruf mim. So bila ada huruf mim, automatik potong A. Tak perlu tukarkan huruf A kepada huruf alif. So automatik jawapan awak dah ada dekat situ. Okey, boleh? Jelas? So mim sepatutnya mim alif tapi dipotong alif. So awak kekalkan untuk huruf apa? Untuk huruf mim saja. Okey? So itu adalah teknik betapa segannya Cik Jam. Untuk mana Ustaz? Untuk huruf A dekat belakang sahaja. Yang ini sahaja. Okey, A sahaja dekat belakang. Yang duduk dekat belakang dalam perkataan tu, dia adalah duduk dekat belakang sekali. Boleh? Jelas Okey, seterusnya itu Jawi. Okey, kita pergi kepada subjek adab. Okey, adab ni awak rasa subjek antara 6 subjek ni, subjek adab antara subjek yang paling mudah nak dapat A. Awak jangan tertipu. Subjek adab ni lah ramai yang dapat B. Ada yang dapat 8A, 1B. B dekat mana? B dekat A. B dekat adab ni, dekat adab. B ni dia dapat adab. Dekat mana Ustaz? B ni dia dapat dekat adab. Okey, sebab apa? Sebab dia confident level dia tinggi. Dia rasa kalau dia tidak berjaya menepati skema pemarkahan JAKIM, automatik awak tidak akan dapat markah. So awak kena tahu, nanti Ustaz akan ajarkan teknik yang mudah. Okey, sama juga awak dah hafal semua pengertian, betul? Yang ini adalah tajuk-tajuk adab. Awak tengok ni adalah tajuk-tajuk adab yang awak kena hadam dan awak kena fahami. Adab ziarah rakan sebaya, adab ziarah orang dewasa, adab ziarah saudara mara. Sampailah tajuk yang terakhir ialah adab guna kemudahan
masjid. Semua tajuk-tajuk ini awak kena hadam dan awak kena ingat. Ustaz, kalau saya tak hafal, kalau awak tak hafal, susah untuk awak ingat dan untuk faham apa yang awak dah belajar. Betul? Yes. Okey, ada yang dapat 8A, Ustaz cakap 8A 1B. B dekat mana? B dekat adab. Bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Arab dia dapat A. Tapi adab dia dapat B. Okey, ada salah satu lagu yang memang awak dah, tadi Ustaz dah putarkan lagu tadi. Okey, lagu yang lagu pengertian tadi. Okey, mula-mula awak masuk, okey kita dengar sekali je. Okey, lagu apa? Lagu Golden, betul? Okey, ini lagu yang awak betul-betul minat, betul? Ini ada lagu Golden yang awak betul-betul minat. Tukarkan lagu tu, tak payah dah lagu tu, lagu seksi. Walaupun anime, tukar lagu ni. Okey. Suatu tempat yang digunakan untuk belajar dan mengajar, itu sekolah. Sekolah itu arti sekolah, arti mesyuarat. Satu rundingan dilakukan untuk membincangkan sesuatu perkara atau capai keputusan. Majlis ilmu. Majlis ilmu sesuatu perhimpunan kelas, pengajian berkaitan ilmu Islam. Mudahan yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh rakyat secara percuma. Itu harta benda awam. Itu harta benda awam. Memelihara, melindungi sesuatu supaya sentiasa dalam keadaan baik. Itu adalah salah satu lagu yang awak kena ingatlah. Okey, pengertian. Kalau apa lagu dia, Ustaz? Kemudahan yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh rakyat secara percuma. Itu harta benda awam. Itu harta benda awam. Yes, itu suara Ustaz. Okey, itu suara Ustaz. Ustaz tukarkan lagu tersebut kepada lagu apa? Lagu adab. Okey, awak tahu dah harta benda awam apa dia? Kemudahan yang disediakan oleh pemerintah. Okey, itu adalah yang kita akan belajar nanti. Adab-adab yang awak kena tahu ada dalam ni, soalan-soalan yang mungkin soalan sebenar akan tanyakan dalam peperiksaan sebenar UPKK yang akan berlangsung pada berapa hari bulan? 18 ke 16? Ustaz lupa 18, 11. Okey. So awak kena perlu. Okey, 17 terpulang lah. Okey, nanti Ustaz tengok balik. Okey, seterusnya, okey, walaupun dah dekat habis, Ustaz akan drag sikit masa dalam pukul 95 minit ataupun 95 minit ataupun 9-10 minit. Sebab apa? Sebab kita start lambat tadi sedikit. Okey? Boleh? Okey, so seterusnya tadi dah habis adab. Ni adalah antara soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan dalam soalan sebenar. Dia bagi gambar macam mana awak nak buat. Dia bagi gambar macam ni, macam mana awak nak jawab soalan-soalan berkaitan dengan adab. Sebab apa? Ramai yang tak dapat A adab sebab apa? Dia tak tengok berdasarkan gambar yang diberi. Okey, okey, saya Al-Faizin, saya seminar. Yes, sama. So yang ini lagi detail. Okey, yang siapa yang seminar yang pernah Ustaz pergi ke sekolah dia, yang itu memang Ustaz tak sempat sebab apa? Ustaz kena kejar masa. Tapi berseminar dengan Ustaz akan detailkan. Awak datang lagi seminar, nanti Ustaz akan detailkan dan awak juga akan dapat rakaman. Maksudnya lepas seminar tu, awak boleh tengok balik subjek ini. Contoh awak nak tengok balik, Ustaz saya nak ulang kaji, saya nak tengok balik. Saya nak dengar balik lagu tu Ustaz. Boleh, tak ada masalah. Awak boleh dengar balik, awak boleh ulang lagu tu berulang-ulang kali untuk memudahkan kamu menghafal. Hanya kamu saja yang boleh tengok. Okey? Boleh tengok apa? Boleh tengok rakaman jika awak join seminar Ustaz. Okey? Nanti Ustaz
Ustaz akan buat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada subjek bahasa Arab. Ni soalan umum yang mudah. Sebenarnya bahasa Arab dia tak susah. Ustaz ada teknik-teknik mudah. Contoh rira, sapu. Ataupun sulus, rubuk. Macam mana kita nak kira? Kita nak kira apa? Kita nak kira macam mana nak kira dalam matematik. Okey, cara teknik mudah. Untuk Ustaz akan ajarkan siapa yang datang seminar Ustaz akan detailkan siapa yang nak belajar untuk cara nak menjawab soalan nota. Kita akan yang pertama adalah sesi apa Ustaz? Sesi nota. Sesi ulang kaji balik apa yang awak dah belajar tahun 3, 4 dan 5. Dan Ustaz akan datang, okey ni antara lagu-lagu yang ada dalam buku, betul? Ada lagu bingo, ada lagu pematah hati, ada lagu jatuh bangun dan ada juga lagu raya mana. Okey, Nabila Razali. Salah satu, okey kita pergi kepada lagu tu. Okey, kalau awak nak dengar. Okey. Nak dengar ke? Nak dengar, komen nak dengar. Okey. Okey, okey. Nak dengar, komen nak dengar. Okey, sama-sama kita pergi satu persatu lagu apa? Lagu yang pertama, lagu Hizaun. Okey, lagu apa? Nak balik kampung. Hizaun kasut, hizamun tali pinggang, jauh robun stokin, mindilun sapu tangan, bantolun seluar, nazarah cermin mata, kimarun tudung, wardi merah jambu, ahmar ialah warna merah, akhtar ialah warna hijau, azrak ialah warna biru, asfar ialah warna kuning. Okey, ada lagu soda pop. Okey, tukar lagu soda pop. Okey, tu salah satulah. Tu adalah lagu Hizaun. Okey, tadi. Dan lagi satu adalah lagu soda pop. Awak minat sangat kan? Jalasa duduk, dohika ketawa, qara'a baca, kataba menulis, darasa belajar, kharaja keluar, dakhala masuk, akala makan, sami'a mendengar, nazara melihat, baka menangis, akhaza ambil, syariba minum, fataha buka, aghlaqa tutup, wada'a letak. Okey, itu adalah lagu apa? Lagu soda pop. Tukar sekali lagi. Jalasa duduk, dohika ketawa, qara'a baca, kataba menulis, darasa belajar, kharaja keluar, dakhala masuk, akala makan, sami'a mendengar, nazara melihat, baka menangis, akhaza ambil, syariba minum, fataha buka, aghlaqa tutup, wada'a letak. Itu adalah lagu soda pop lah. Awak rasa sangat nak suka sangat lagu soda pop, tukarkan lagu bahasa Arab untuk memudahkan kamu menghafal dan membaca. Okey, Ustaz ada terangkan dalam ni dan Ustaz ada buat teknik-teknik mudah untuk kamu apa? Untuk kamu hafal. Contoh yang ini rira sapu. Okey, untuk al-a'dad dengan al-arqam. Macam mana kita nak tahu al-a'dad dengan al-arqam? Ada titik. Okey, kalau awak tengok dekat situ ada titik Ustaz. Kalau ada titik maksudnya bilangan. 1, 2, 3. Ini adalah yang berkaitan dengan al-arqam. Ustaz, kalau al-a'dad Ustaz, al-a'dad perkataan. Maksudnya awak kena tahu al-a'dad berkaitan dengan perkataan. So, okey, ini adalah, ni salah. Kenapa? Al-a'dad dekat sini. Okey, mi'atun. Okey, siapa yang nak pergi, awak boleh tengok. Sebenarnya dah banyak di YouTube. Okey, dekat YouTube tu awak pergi type apa dia? High fikir. Okey, awak type je high fikir. InsyaAllah nanti dia akan keluar. Okey, video-video yang lama pun Ustaz dah masukkan. Okey, sama ada awak tengok ke tak tengok je. Okey, awak tengok sebenarnya dah banyak high fikir. Okey, awak cari high fikir. Bukan HI sahaja. High
fikir. So awak boleh tengok dekat situ banyak. Ustaz, okey, saya tak faham pak waktu. Okey, nanti Ustaz akan terangkan siapa yang rasa dia payah nak faham bab waktu, nanti kita akan berseminar nanti insya-Allah. Okey, siapa yang rasa dia nak sangat tahu kesemua teknik-teknik yang ada dalam apa, Ustaz tak sempat nak terangkan semua. Siapa yang rasa dia berminat, dia boleh join seminar Ustaz. Okey, so qabla, ba'da, amsin, ghadan. So kat sini Ustaz dah buat cara mudah, termasuklah yang ada dalam soalan-soalan yang awak rasa susah. Contoh dekat sini soalan-soalan yang susah. Okey, tahun lepas keluar yang macam ini. Ustaz tengok ramai yang tak boleh nak jawab soalan yang berkaitan dengan soalan. Yang ini pun ramai juga yang tak boleh nak jawab soalan yang macam ini. Yes, esok ada lagi. Okey, yang ini pun soalan buat ayat sama juga, dan soalan-soalan yang contoh dia soalan dekat sini contoh. Yang mana jawapan dia? Macam mana saya nak buat Ustaz? Okey, li, bi, amama, khalfa, fauqa, tahta. Ini adalah cara awak nak buat bila awak tengok kepada gambar. Ustaz akan buat teknik yang mudah. Okey. Okey, seterusnya adalah yang lain adalah ini adalah slide seminar keseluruhan. Siapa saja yang berminat untuk join. Okey. Join apa Ustaz? Join seminar. Okey, seminar Ustaz. Okey, seminar Ustaz dekat mana Ustaz? Okey, seminar Ustaz. Okey. Ini adalah seminar Ustaz. Okey, siapa yang rasa dia nak berminat. Seminar akidah. Contoh, dia ni ada iklan ni Ustaz dah bagi. Okey, seminar yang Ustaz buat adalah seminar untuk berapa hari bulan Ustaz? Berapa hari bulan? Yes, berapa hari bulan? Ialah pada 26 hari bulan 10 2025. Ya, esok ada lagi. Tapi yang esok bukan ulang kaji subjek. Yang ini adalah ulang kaji subjek. Contoh 26 hari bulan 10 ni, Ustaz akan ulang kaji balik subjek-subjek tahun 3, 4 dan 5 supaya dalam kepala kamu dah tahu dah macam mana nak buat soalan yang macam ini. Ustaz, saya buka YouTube tapi tak ada pun YouTube. Ada. Awak cari betul-betul. Nanti Ustaz bagi tahu. Okey, dekat channel Ustaz. Awak cari Hai Fikir. Hai Fikir. Nanti Ustaz akan bagi tahu dekat mana awak boleh tengok. Nanti Ustaz akan bagi link dalam grup. Okey, bukan Ustaz. Isteri Ustaz, okey, Ustazah Alia akan apa? Akan masukkan link dekat grup tu. Nanti awak tengok balik apa yang ada. Okey, Hai Fikir, betul. Okey, lama lagi ke? Akan sabar, nak habis dah. Okey, so Ustaz yang akan bagi untuk berapa subjek Ustaz? Okey, berapa subjek? Untuk 4 subjek. Akidah, sirah, adab dan bahasa Arab. Okey, untuk yang ini Ustaz buat teknik tadi, Ustaz nak mudahkan kamu untuk membaca dan menghafal. Okey, Ustaz dah. Okey, so sini dekat mana Ustaz? Dekat section 13 Shah Alam. Ustaz, kalau saya tak boleh pergi dekat section 13 Shah Alam, awak boleh join online. Boleh, macam ini. Ustaz akan buat macam ini online. Ustaz akan tanda juga macam itu. Okey. Ustaz akan tanya. Okey, terima kasih dah subscribe. Okey, siapa yang jangan lupa subscribe dekat channel Ustaz tu Okey, channel YouTube Pembelajaran supaya ramai lagi orang yang tahu pasal pasal kelas ni. Okey, webinar ini. Okey, untuk apa? Untuk bagi kongsi ilmu dekat kamu. Okey. So section 13, siapa yang rasa dia tak boleh? Ustaz, kalau saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh datang. Saya daripada negeri lain. Saya daripada negeri Kelantan, saya daripada Terengganu, saya Pahang, saya Negeri Sembilan, saya Johor, saya Perak. Ustaz, saya tak boleh nak datang. Macam mana saya nak datang Ustaz? Awak boleh, awak tak payah datang pun dekat section 13 Shah Alam, dekat Selangor. Awak boleh join webinar. Maksudnya masa yang sama, orang yang datang 50 orang, section 13. Okey, section 13 Shah Alam. Okey, section 13 ni, okey, bagi ibu bapa yang rasa berbaloi tak datang. Berbaloi sebab apa? Section 13, okey, dekat sini ada Aeon Mall Shah Alam.
Okey, kalau ibu bapa kamu rasa nak tunggu, awak datang seminar, ibu bapa kamu nak pergi ke Ayyam Masya Alam ke, boleh, tak ada masalah. Ada perpustakaan kat sini. Kat sini pun Seksyen 13 ni dia ada perpustakaan yang memang besar, cantik. Itu adalah satu tempat yang menarik lah dekat Seksyen 13. Lagi apa? Awak boleh juga nak pergi dekat Les Kopak, Uping Ipin, okey? Okey, Les Kopak, Uping Ipin pun ada dekat sini juga. Okey, dekat Seksyen 13. Okey, dekat dengan Ayyam Masya Alam. Okey, siapa yang sekolah Kafah Integrasi Al-Insan, dia rasa alah biasa dah, aku dah pergi. Ya, bagi orang yang duduk jauh, dia rasa dia nak juga. Okey. Okey, so awak tak boleh datang. Tak ada masalah. Okey, tak boleh datang, tak ada masalah. Awak boleh tengok balik rakaman. Ni betul. Awak boleh tengok balik rakaman. Ustaz dah cakap, siapa yang tak boleh join bersemuka, dia boleh join online. Ustaz, kalau saya tak boleh join online, Ustaz, saya ada masa yang lain. Awak boleh tengok balik rakaman. Siapa yang sertailah webinar ni. Okey, berapa harga dia, Ustaz, untuk 4 subjek tersebut? Harga dia adalah RM55 untuk bulan ini. Okey, seterusnya Ustaz buat ada seminar dan bengkel. Tadi Ustaz dah cakap kat kamu, bengkel Ustaz, Akidah, Sirah, Adab, Bahasa Arab, UPKK, harga dia RM55. Kalau awak pergi dekat seminar lain, okey? Okey? Kalau awak pergi dekat seminar lain, belum lagi, nak habis dah, sikit lagi. Esok nanti awak masuk balik, okey? Kalau awak pergi dekat seminar lain, tak ada rakaman. Yang ini Ustaz buat rakaman untuk kamu boleh tengok balik, ulang kaji balik apa yang awak belajar dengan Ustaz dalam bengkel ataupun seminar. Contoh dekat sini pukul 8 hingga 2 petang. Dia tak lama. 8.30 pagi sampai 2 petang je. Biasanya pukul 4 petang, betul? Ni untuk 4 subjek 8.30 pagi sampai 2 petang. Okey? Ini adalah subjek-subjek yang awak kena tahulah. Seterusnya, seminar ibadah dan jawi. Yang ini online je. Ustaz buat atas talian. Pukul 8 sampai pukul 9.45. Ustaz, berapa Ustaz harga dia? Harga dia ialah sebanyak RM15. Ustaz buat ringkasan keseluruhan subjek. Lepas tu, bulan 11 pula. Ustaz, ni bulan 11. Okey, yes. Sabar separuh daripada iman. Nak habis dah. Okey. Ini adalah bengkel soalan, menjawab soalan UPKK menggunakan buku soalan, bukan soalan biasa UPKK 2025. Okey? Ini adalah masa dia. Semua kalau awak ingat, okey, semua kat sini Ustaz bagi semua subjek semua 1 jam 30 minit. Ustaz, yang ini ada rakaman ke tak, Ustaz? Ada rakaman. Awak boleh tengok balik. Subjek akidah RM12, adab RM12, ibadah RM12. Awak boleh pilih awak nak subjek apa yang awak lemah. Okey, RM12. Ustaz, kalau gabung ke semua ni, harga dia berapa, Ustaz? Harga dia RM72 yang ini. Tapi kalau awak ambil semua subjek, okey, dapat RM60. Guna buku mana, Ustaz? Guna buku ini. Siapa yang dah ada buku ni? Siapa yang dah pernah nampak buku ini? Okey, ada, betul? Dah buat ke belum? Okey, siapa yang berminat, Ustaz? Siapa yang berminat? Okey, siapa yang berminat? Okey, ni adalah harga promosi untuk kamu. Okey, harga promosi untuk kamu. Siapa yang berminat nak buku ni, dia ada RM37. Okey, RM37 termasuk postage. Siapa yang rasa, Ustaz, saya tak ada lagi buku ni. Yes, ini adalah buku terbaru yang Ustaz buat berdasarkan format terbaru. Contoh soalan yang ada dalam buku ini. Awak boleh tengok. Ada 4 set soalan. Semua ada 4 set soalan. Dan awak boleh buat soalan-soalan sebenar. Okey? Kalau dalam buku ni, dia ada apa, Ustaz? Dia ada untuk awak buat terus markah awak. Awak boleh nilai terus markah awak. Contoh subjek akidah. Set pertama, set soalan pertama. Tengok, set soalan pertama pun dah ada soalan akidah. So,
Okey, 26. Okey. So awak kena tahu. So saya dah, yes, awak dah ada, tak ada masalah. Siapa yang dah ada tak ada masalah. Okey, dia boleh guna buku ni. Okey, so awak tengok dalam buku ni, awak buat, kena buat. Lepas tu, yes, dia ada soalan-soalan yang yes, awak kena tulis nombor kad pengenalan awak. Okey, dengan angka giliran awak. Awak dah dapat, betul? Nah, ni adalah latihan soalan sebenar UPKK. Dalam periksa pun macam ini. Dalam periksa dia bagi soalan, lepas tu awak kena buat, kena jawab ikut format terkini UPKK. So ada soalan, lepas tu ada soalan pilihan, last sekali ada soalan subjektif yang awak kena ingat. Semua subjek ada. Okey, ada berapa set soalan Ustaz awal? Ustaz, apa yang awak kena habis awak sampailah habis. Last sekali adalah subjek yang ini, skema jawapan. Okey, dalam ni ada skema jawapan. Okey, untuk kamu mudah ingat. So, apa yang Ustaz akan guna Ustaz? Ustaz akan guna untuk seminar apa? Untuk seminar, untuk webinar dan seminar. Okey, webinar bengkel ni adalah online. Ni adalah online, Google Meet. Yes, esok ada lagi, betul. Esok ada lagi. InsyaAllah esok ada lagi. Ustaz akan guna mana Ustaz? Ustaz esok kita akan gunakan buku ini. Okey, kita akan gunakan buku mana? Kita akan gunakan buku soalan biasa-biasa UPKK. Buku ini kita akan jawab sikit. Macam mana cara nak jawab soalan macam ni? So, Ustaz akan terangkan cara nak jawab soalan ini dalam buku ini. Okey? Siapa yang tak ada lagi, siapa yang berminat, dia boleh kontak nombor Ustazah Alia. Dekat mana Ustaz? Okey, dekat mana nombor Ustazah Alia? Yes, nombor Ustazah Alia dekat sini. Ni adalah isteri Ustaz. Awak boleh kontak. Okey, ibu bapa awak boleh kontak nombor ini 01161621367. Okey? Susah ke Ustaz? Dia tak susah pun. Soalan dia tak susah. Kalau awak buat soalan, awak baca buku, awak baca buku, lepas awak dah habis, awak jawab soalan yang Ustaz bagi tadi kalau awak beli dengan Ustaz. Okey? Awak jawab semua soalan dan Ustaz akan terangkan teknik menjawab dengan betul. Soalan sebenar UPKK. Semua subjek esok. Okey? Datang esok. Okey, siapa yang berminat dia boleh join yang ini. Dan juga jangan lupa satu lagi, jangan lupa ni Ustaz, ni adalah channel Ustaz. Channel pembelajaran Ustaz. Dekat mana Ustaz? Dekat HiFikir. Okey? Ini adalah channel pembelajaran Ustaz. Awak tengok ada yang dekat sini ada. Ada apa? Ada apa? Ada video-video yang Ustaz dah post dekat kamu. Okey? Publish. Okey? Post. Okey, kalau awak tengok dekat sini video-video yang Ustaz dah post. Okey? Okey, Ustaz buat public. So awak nampak kat sini, ni adalah yang awak boleh tengok. Bila awak subscribe kan Ustaz punya HiFikir. Okey? So awak boleh tengok okey UPKK yang lepas. Banyak. Dalam ni ada banyak juga yang Ustaz buat untuk memudahkan kamu untuk tengok balik. Okey, contoh PSRE. Ada dalam PSRE ni. Ustaz UPKK ada. Ada ni Ustaz gunakan buku ini. Buku Fikir-Fikir UPKK. Okey, soalan teknik menjawab, webinar teknik menjawab UPKK. Ada dalam ini. So kalau awak nampak kat sini, ni adalah seminar dan webinar percuma yang awak boleh tengok balik. Nanti Ustaz akan masukkan video pada malam ini. Awak boleh tengok semula. Boleh anak-anak? Boleh anak-anak? Anak-anak boleh setakat ni? Okey, kalau awak rasa boleh, komen dekat ruangan. Komen. Boleh. Okey. So insya-Allah esok Ustazah Ali akan masukkan ragaman pada malam ini. Okey. Ustaz harap kalau awak dah subscribe, terima kasih. Okey, boleh komen, boleh esok kelas esok awak boleh share. Awak boleh share kelas pada malam ini. Awak boleh share dekat kawan-kawan awak. Jangan bagi awak je yang tahu. Okey, awak share dekat kawan-kawan awak. Siapa yang ada kawan dekat sekolah bagi tahu. Esok ada lagi webinar percuma iaitu teknik menjawab soalan sebenar. Okey?
Esok kelas pukul berapa ke Ustaz? Yes, 8 esok pukul 8.15 sampai pukul 9. InsyaAllah esok kita akan habiskan awal. Cuma malam ini siapa yang rasa dia nak kongsi dekat kawan-kawan dia, jangan kedekut ilmu. Kita tahu ada kelas tapi kita kedekut ilmu. Kita kongsi kelas kita bersama rakan-rakan kamu. Boleh ya? Boleh? Kod dia apa Ustaz? Nanti awak bagi. Esok nanti Ustaz akan bagi. Nanti awak share. Awak WhatsApp dekat kawan-kawan awak. Dekat mana? Dekat siapa sahaja yang nak join webinar percuma. Dan siapa yang rasa dia tak masuk malam ni. Rasa tapi dia nak tengok balik. Okay? Dia boleh tengok balik rakaman. Okay? Esok Ustaz akan bagi link. Ustaz Ali akan masukkan dalam grup link rakaman. Awak boleh tengok balik. Boleh anak-anak jelas Jelas anak-anak? Jelas. Okey. So Ustaz rasa sampai sini dulu untuk hari ini. Okey. So Ustaz rasa kita jumpa bila? Kita jumpa esok. Okey. Bila kita jumpa? Esok, insya-Allah kita jumpa lagi pada esok. Esok apa? Pada esok malam pukul 8 sampai 9 suku. Okey. So kita akhiri kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi pada esok malam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.